So Cem, hari ni kita kayuhan apa? Kita kayuhan ada Dragon Back sikit, Kampung Padang. Dan kita masuk RTP, kita masuk belakang RTP, kita pusing ke Kota Sas balik, kita lalu Bukit Simin, kita ke Jabur. Untuk sampai sana kita dah habiskan 20 km dah tu. Kita punya ni kayuhan nama dia apa? Santa Claus. Kayuhan Santa Claus. Okey, masih biasa. Okey dah, gerak. Kita carilah siapa kita jumpa dalam hutan nanti. Itulah Santa Claus ni. Pengayuh MTB makin kurang. Ramai orang lagi. Tapi tak apa, kita stay. Dia patut kena lompat ni. Kita reka sikit track kat. Oh ni. Oh ni ke. Okey, jumpa Pakcik dan abang-abang yang bersenam kat tepi ni. Okay, kita lalu kawasan kampung ni. Kampung yang Baruta jalan dia sendiri. Baruta. Kita dapat gayanya berdua saja hari ni. Okey, kita tak tahu tembus kat mana ni. Aku rasa di Kampung Padang. Tembus di kawasan Kampung Padang je, betul. So, ni dah masuk Kampung Padang. Padang betul. Betul. Awak masjid Kampung Padang. Kita nak pergi ke sawah ke? Kami masih lagi dalam kawasan Kampung Padang. Okey, kita dah hujung off-road. Kita akan masuk off-road. Off-road sikit. Depan tu. Okey. Off-road. Kita kena gerak lebih pantai. Depan tu ada tanjakan ke? Ya, pergi. Jangan berbahaya. Pilih. Wow. Tukar. Okey, dekat area batasan Bukit Go RTP ni banyak laluan yang atas jalan boleh, off-road pun boleh. Batasan sebelah dia ladang sawit, macam tempat aku lalu. So sesuai lah dia ada MTB. So cabar diri kita dengan lalui laluan-laluan off-road. Okay. Tapi memang dia tak tukar gear. Takkan dia tak berdiri pada awalnya dan menyebabkan bahaya. Okey, ni dia nak buat 2 lane kan? 2 lane insyaAllah. Menolak kat saya. Patut saya tak kerja dia, saya paksa. So checkpoint satu kita atas bukit ni. Tinggi ni. Yang tak akhir. Kemudian baru kita masuk RTP punya off-road.
Bukan TV tak lain. Okay, rehat dulu. Okay, jom. Okay, lepas checkpoint pertama, kita ke laluan seterusnya. Kita menuju ke RTP Bukit Goh. So, laluan yang lebih mencabar kat sana. Okay, ini pula suasana dalam RTP Bukit Goh. Rumah-rumah tanah lot. Tanah lot. Okay, suasana tenang dalam kampung. Okay, kita dah masuk off-road. Sini ada sungai-sungai sikit ni. Kita kena bergambar ni. Ada sungai juga kat sini. Elok sedap ni. Okay, jom. Ni jalan yang biasa kita lalu. Cuma biasanya kami daripada sana, daripada atas tu. Oh, ni ada climb sikit. Kami dalam off-road RTP Bukit Goh ni berdua je. Yang lain tak ada. Tapi kami tetap enjoy. Ni kita nak tembus dekat tangki kan. Guys, dalam ni banyak tasik macam ni. Cuma aku tak tahulah berapa kedalaman dia. Cuma cantik tasik-tasik. Okey, jalan ni kemungkinan juga banjir. Tapi kita tak tahu banjir yang macam ni. Sekejap tengok. Oh, perlu maruni air. Tapi sebenarnya laluan ni, oh, banjir. Oi, lagi seronok. Boleh lah kau nak jumpa. Sikit je tu. Tapi kita ke kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan kan? Kanan. Okay, jom. Kita perlu melalui Bagi tengok dulu. laluan ni. Dah ramai ni. Oh, dalam tak air. Oh, dalam. Dalam. Okey. Tapi ada anjing. Ada anjing. Anjing nak juga. Okey, tadi lalui air banjir. Best. So bawah ni laluan dipenuhi air hujan. Masih belum surut. Kita mampu? Ya, mampu. Alhamdulillah. Oh, ni yang kita mahu kan? Okey. Kita melalui tanjakan ni. Jauh, panjang.
Okey. Dalam ladang sawit ni, Cem. Macam mana kita? Apa kesudahan kita ni? 2 kali kita dapat mengumpah dah. Sebab lamanya tak ada ramai rider nak join. So hari ni kita chill je hari ni. ekstrim juga lah. Ekstrim. Kalau kita bawa long term mungkin tak mampu dia nak boleh macam kita tadi tu. Ekstrim sebab ada laluan air tadi padas pinggang. Bahaya. Apa? Segmen Bukit Sawa. Tasik Sawa. Tasik Sawa. Bukit sini. Lepas tu Sini. tangki air. Seterusnya yang laluan anak sungai tu kan? Itulah nak naik ke bukit sini. Nak naik ke Bukit Simei. Sama ada kita naik bukit sini nanti kita bisa lah. Macam kita tu. Okay guys, memang cantik dalam ni. Kita kayu memang orang cakap kayu macam ni kan best dia kan. Dapat kayu light macam ni okey lah. Penuh. Kita minta sikit 20 lah. Betul. Every day is just a brand new start. Just follow your heart. So many dreams are waiting for you. Sing hey, it's okay. Tomorrow's gonna be a new day. It's okay. So live your life, live your way. Your way. Dekat pokok besar ni memang checkpoint kami biasanya. So inilah tempat rehat kami kat bawah pokok besar ni. Okay, kat bawah pokok besar ni. Hey you, I know sometimes things may seem unclear. Trust yourself and you will know, my dear. Oh, I know that it's not easy, nothing is. Ke Tasik Sawa. So kita kena downhill. Sini ada anjing kan? Ada anjing tapi kalau hari ni dia Christmas dia pun beraya juga. Ya, kalau ada anjing ni nak standby. Okey, macam aku cakap tadi. Dekat belakang ni memang banyak tasik. Tu salah satunya. Tasik, nampak? Dan kami namakan sebagai kita downhill. Okey, ni Tasik Sawa. Okey, tu Tasik. Kan? Sebabkan hujan jadi terus air dia. Okey, jadi ni Tasik Sawa. Kini segmen dalam Strava pun ada. Setakat ni tak pecah lagi kan? Tak pecah lagi. Okey, tu aku dengan Cen Japi. Jadi kita berhenti sekejap. Depan tu takut ada anjing, jadi kita kutip batu. Okey. Standby kayu kayu. Standby kayu lah, kayu. Kayu ada ni. Okey. Bagi kepala dia kalau dia betul-betul lagi buat something dia pula. Okey, jom. Okey, aku pun dah standby kayu. Takut anjing ganas. Alright. Jom. Oh, sini lecak guys. Alamak, kotor lah basikal aku. Okey, kita masuki zon bahaya.
Ya. Tapi tindakan pencegahan perlu dilakukan. Saya lagi dekat tepi Tasik Sawa. Nampak, lain lah jalan ni. Kita lagi ni. Masuk. Okey, jom. Jadi, anjing memang tak ada dah ya. Saya boleh buang kayu Kayu ni boleh buang Satu yang saya nampak anjing tu hari Christmas. Okey. Tapi dia nak U-turn ke jalan bawah tu. Ini ke? Apa, kita cuba dulu. Dah aku aman tu. Uish. Kita cuba explore bawah ni. Bawah ni jalan sebenarnya. Kena bagi belakang sikit. Oh, jatuh sebab nampak tu tergelincir sikit kat situ. So tergelincir sikit tu, akhirnya makan diri lah. Jom, merasa lah jatuh ini. Ok, jom teruskan. Kita explore jalan yang tadi, yang kita nampak daripada Tasik Sawa. Betul. Jalan nampak ni tapi tak ada jalan. Kena lalu ke sana lah. Situ pun tak boleh. Okey, kita dibawa sampai ke sini. Ada laluan simen. Kemudian ada laluan air. Oh, ni air ni daripada Tasik tadi ni. Tapi kalau ikut pun ada lubang air apa? Baru tahu tu dia. Okey. Basuh-basuh sikit. Jom ambil basikal. Oh, habis. Best akunya ni. Kita kena naik bukit ni. Oh, tinggi tu. Hey you, don't you worry about a thing. Oh no, every day is just a brand new start. Just follow your heart. So many dreams are waiting for you. Sing hey, it's Kurang kat bukit ni. So, kita rakam yang jam japi pula. Okey, aku rasa aku nak stop lah video aku sampai sini ya. Sebab lepas ni kita pergi makan terus. Kan kita dah sampai Kota Sah kan. Macam mana? Cun, dia sebenarnya bukit dia Jam, dia kita kena buat daripada bawah. Daripada bawah tu pusing naik tambah lagi satu bukit tu, nampak? Straight tu. Dia tak habis lagi sampai atas tu. Tapi tadi kami dah lalu
So aku nak stop je video ni sampai sini sebab okay, di sana dah nampak perubahan Kota Sas. Kami bermakna kami dah masuki kawasan perumahan Kota Sas. Jadi terima kasih menonton. Kalau nak join Roger je. Oh, ada lagi laluan. Left 2, 36, 36. Baik kita ikut sini. Dah putus. Okey ni Kota Sas. Jadi kami ikut jauh sikit.